sana dengan kerjasama pihak Masjid Tengku Tengah Zaharah yang menjadi tulang belakang dalam mengimarahkan program Madinah Ramadan sepanjang bulan Ramadan ini. Saya mengharapkan konsep Madinah yang telah dijayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja untuk memakmurkan dan mengimarahkan tanah air ini, tetapi membina hati-hati yang menduduki negeri ini agar sentiasa dibangunkan dengan ilmu dan iman. Mengakhiri ucapan saya mendoakan semoga tuan-tuan dan puan-puan serta kita semua dilimpahi rahmat daripada Allah. Teristimewa, saya mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada murabbi sejuta ummah Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus dan juga ashabul fadilah, tuan guru pondok kita yang akan hadir dalam memeriahkan Madinah Ramadan pada besoknya insya-Allah. Saya harap agar semua yang hadir pada hari ini dapat memanjamkannya dan mempromosikan program ini di media baru dan di Facebook masing-masing dan apa sahaja media agar program ini diketahui dan disambut meriah oleh seluruh rakyat negeri ini insya-Allah. Akhir kata, dengan lafaz yang mulia, siru ala barakatillah, saya merasmikan majlis perasmian Madinah Ramadan peringkat negeri Terengganu Darul Iman bagi tahun 1446 Hijrah bersamaan 2025 Masihi. Sekian, bismillahirrahmanirrahim, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.